Sekarang pukul 7.37 dan pokcik ni telah booking spot dia kat depan ni. Letak dia punya kupiah. Alhamdulillah, semoga beliau sihat datang untuk menunaikan fardu Jumaat lepas ni. So dia dah booking kat sini. Ujung sana tak ada orang booking, sini pun belum orang booking lagi. Jadinya saya tak tahu pula kita ni boleh booking spot untuk kita solat Jumaat. Tapi Alhamdulillah, niat dia tu bagus, nak datang sembahyang Jumaat. Itu yang penting. Dia nak duduk tepi, senang dia nak bergerak dan